pameran ke apa, kita pun decide lah nak jadikan dia satu penubuhan yang rasmi, yang asal so kita boleh terlibat lagi dengan macam pameran-pameran berkaitan dengan kerajaan ke swasta yang lebih formal. Senang kita nak introduce diri kita sebagai persatuan berbanding club, so mereka akan lebih trust kita lagi lah in terms of sebab kita dah berdaftar kan. So itu yang kita punya tujuan, daripada nak beralih pada kelab biasa terus ke persatuan terus. Oh, okey. Saya nak terus saja kepada baju keempat-empat ni, sebab keempat-empat ni menggayakan pakaian yang berbeza daripada zaman yang berbeza dan juga ada maksud yang tertentu. Mungkin kita boleh terangkan daripada sini terlebih dahulu. Okey, untuk baju yang saya pakai ni adalah baju yang dipakai oleh Lieutenant Anan zaman waktu dia 1933 sampai 41 tu. Ni baju Lieutenant Anan? Yes. Dan menggayakan baju Lieutenant Anan. Kalau kita tengok gambar zaman dulu tu kan, memang sebiji lah, kita memang follow daripada zaman dulu. Yang ni adalah baju waktu ketika dia berpangkat Lieutenant pegawai, baju istiadat. Oh, okey. Okey, di sebelah saya pula? Baju yang saya pakai ni pula adalah baju daripada tentera Thailand. Ketika Perang Dunia Kedua tahun 42, waktu Jepun landing, dia orang kan bagi laluan kepada tentera Jepun untuk masuk ke Melaya. Jadi sebagai tanda terima kasih, tahun 1943 Jepun memberi 4 negeri utara Melaya ni lah sebagai hadiah kepada Thailand, iaitu Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Jadi baju tentera ni lah yang ada dalam Melaya waktu tu. Baju tentera ni ya? Okey. Yang ini pula? Okey, baiklah. Ini ialah seragam tempur askar Melayu pada tahun 1933 hingga 1942. Tapi yang saya pakai hari ini ialah seragam tempur dalam latihan lah, latihan hutan pada tahun 1940 hingga 1941. Dan kalau yang pakai ni panggil dia slouch hat. Slouch hat ni topi askar British dia pakai, askar Australia pun dia pakai. Jadi yang ni dia pakai, dia tak pergi masa peperangan, dia pergi masa training pertemukan. Dan sepatutnya yang ini kalau biasanya seluar pendek juga. Tapi yang ni setting yang seluar panjang ini lebih pada untuk masuk training dalam hutan dalam ataupun malam hari. Kalau dulu memang senja pukul 6 malam, daripada 6 petang lah, 6 petang ke 6 pagi. Biasanya ada yang pakai seluar panjang lah. Jadi dia memang ada dua, dia isu seluar pendek dan seluar panjang. Seluar panjang dan juga seluar pendek. Kalau sebelum 1940 mereka pakai patis panjang. Sebelum 1940. Okey. Jadi kalau kita buat research, tengok gambar-gambar, banyak yang dah shift ke patis pendek sejak 1939 lagi, especially British Army lah. Dan dia Malay Regiment pun menurut juga lah. Okey, dan di hujung sekali ni pakaiannya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syuhab bin Azwan, Jawatan Kuasa Persatuan Ekonomi Sejarah. Okey, saya pakai ni, tema saya ni darurat pertama. Darurat pertama. Jun 1948 hingga 19 polis yang sampai 1957 lah, untuk peragaan penuh macam ni. Okey, yang saya pakai ni gabungan antara antik dan juga reproduction. Okey, pakaian dia lah polis balai, cuma dalam insiden peristiwa Bukit Kepong diserangkan. Ginilah pakaian polis tugas am, polis balai, shift siap, maknanya 6 pagi ke 6 petang. Memang pakai seluar pendek macam ni lah. Pakai seluar 2 inci atas pusat. Memang saya dulu lah. Untuk kalau malam dia pakai seluar panjang lah. Jadi kalau macam untuk saya ni memang colour dia macam ni. Kesukaan kain bukan kain asal, kain adalah alternatif. Tapi skema colour memang ikut warna yang asal lah. Cuma saya punya aksesori banyak kain asal. So saya darurat. Ini untuk darurat. Okey, bagaimana sebenarnya anda mendapatkan koleksi-koleksi pakaian ini? So untuk pakaian-pakaian yang kita dapat ni, mostly ada yang kita boleh dapat tempatan, sos tempatan yang original kita boleh jumpa, and also sometimes mana kita boleh buat sendiri. Kita ada macam tukang jahit kita boleh buatkan, and also mostly kita dapat barang from overseas juga, especially benda-benda yang kita tak jumpa kat Malaysia lagi kan. So